Apa pendapat kau tentang kau masak bubur lambuk ni? Saya rasa berbesar hati dan seronok lah. Lagi-lagi dapat kawan macam awak. Bodoh. Hah? Tak, abang nak balik kenapa? Abang cakap abang nak balik kenapa? Balik lah kau ambil jumpa anak sekolah. Tahu pukul berapa? Alasan. Ayan pergi kafar ke? Alasan ni nak balik awal ni. Idea daripada pokok tumbang. So ada tahun 2023 mengikutkan kawasan di dalam Brunei ni kebanyakan di apa ni orang cakap bencana angin kuat. Betul. Pokok tumbang, kemah tumbang, rumah tumbang. Hari ni kita ada buat masak bubur lambuk bersama dengan Ion dekat Ion Nilai. Ini semua dekat kawasan Ion Nilai. So kita ada dodol juga kat belah sana. Sana kita ada dodol. Belah sana diorang masak dodol, sebelah sini diorang buat bubur lambuk. So bekerjasama dengan NGO Pantas dan juga Ion, masjid, and then ada budak college, inti college punya budak. Jom kita tengok diorang masak bubur lambuk. Okey bubur masak bubur okey. Ni chef yang diimport dari Myanmar punya chef. Bubur lambuk. Apa inti dalam ni? Inti keripap. Tak banyak pun, tiga kancah masak. Daun pandan ada, 3 serangkai ada. Satu makan kita beresai dengan penyakit 5 serangkai. 5 serangkai penyakit lah. Sini kacau je. Kacau sini je. Kacau sini macam mana masalah? Okey kan? Ya alam dulu. Tak kacau jap. Dua, 1, 2, 3, Coba 1, 2, 3, arah sini. 1, 2, 3, Ini pertama kali saya cuba lambuk. Pertama kali. Kalau di jadi kalau dia tak pernah rasa. Experience. Jadi rasa-rasa macam mana? Sebab kalau kita tengok bubur lambuk ni banyak spice kan? Mungkin rasanya taste-nya semacam sup ya. Sup. Tapi dibuat seperti bubur. Saya boleh kata hampir tepat. Tapi Zia kena rasa sendiri. Sebab dia bukan sup sebenarnya. Okay, kalau kita tengok tekstur dia sekarang ni agak kencang kan? Sebab dia belum betul-betul masak. Yolah. Jadi sebenarnya dia adalah satu bubur. Boleh? Rasa dia ada macam rasa spice sikit. Tetapi memang sedap. Zia memang kena rasa. Bang, jom. Makan. Ambil gambar. Tak, dia ajak jom mana makan. Ada belah dalam ni kasi yo. Ini sudah datang ni sibuk. Apa pendapat kau tentang kau masak bubur lambuk ni? Saya rasa berbesar hati dan seronok lah. Lagi-lagi dapat kawan macam awak. Bodoh.
Ha? Tak, abang nak balik kenapa? Kau abang cakap abang nak balik kenapa? Balik lah Kau nak balik kenapa? jumpa anak sekolah. Tahu pukul berapa? Alasan. Ayun pergi kafar ke? Alasan ni nak balik awal ni. Tak nak lari. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin dari kami yang jauh di perantauan. Sedih je, ya Allah. Jom kita tengok dodol lah, kita tengok dodol. Dodol. Masak lah. Aduh. Kau. Ini sampai bila-bila tak boleh download TikTok ni. Tengok. Habis lah. Ingat nak balik? Right. So, bicara kita adalah berkaitan dengan kesihatan pemuda dan ini benar satu perkara sambutan Hari Pemuda Sedunia, the celebration of the World Kidney Day in March of every year. So, a bit of a background. Siap juga akhirnya. Target berapa ribu? 2,000. Lebih. Pantas kena satunya. Tak, kita orang tak minta lebih pun enggak. Kena Rogers ke? Tak rapat tu pun tak apalah, ini pun jadi. Sekarang ni kita tengah packing. Tu dalam kotak tu. Encik Najib, apa kata kita basuh kain 8 kita boleh simpan. Ya, sejuk lah. Bang, sejuk. Ayah, bisa mi? Saya foto please. Thank you. Itu dia cakap macam tu. Tadi you nak plastik apa? Plastik abang serai. Oh, ni. Senang kot. Boleh lah. Ini saya akan mengucapkan selamat berpuasa. Okey guys. Kita dah siap Bubur lambu kita. Yang Alah, hai. Apa kau nak cakap apa? Kau nak cakap apa? Kalau tak dah cakap kau boleh nyampuk-nyampuk. Okey guys, siap sudah bubur lambu kita bersama dengan Enyon kerjasama dengan Enyon. Bang, masih bang kantoi sudu masuk dalam plastik. Yang penting kerja sama. Okey. Ini kita punya otai kita kan. Kalau tak ada dia tak jadi bubur ni. Sebab apa dia rasa? Okey guys. So kita akan balik rehat sebab ni dah pukul 12. Balik makan, cakap tu betul, jujur lah. Jumaat. Hari ni Jumaat. Kang petang kang kita akan datang balik ke Yon. Review.
YB. Nak review bubur tu. Kejap lagi. Kejap lagi tak depan muka kan kita review. Okay. Kita jumpa malam ni.